Pernahkah kamu mendengar ada sepasang suami isteri yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala tertawa, bukan kerana lawak tetapi kerana sebuah pengorbanan yang sangat mulia? Kisah ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima seorang tamu yang sangat memerlukan makanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapakah yang sanggup menjamu tamu malam ini?" Seorang sahabat bernama Abu Talhah dan isterinya Ummu Sulaim pun berkata, "Aku dan isteriku ya Rasulullah." Namun ketika sampai di rumah, mereka menyedari mereka tidak punya makanan lebih. Hanya ada cukup untuk anak-anak mereka sahaja. Tapi lihat bagaimana mulianya hati pasangan ini. Mereka pura-pura menyuruh anak-anak tidur dengan perut kosong. Sang isteri berpura-pura membetulkan pelita, lalu mematikannya agar tamu itu tidak menyedari bahawa mereka sendiri tidak makan. Mereka pura-pura makan dalam gelap agar tamu itu merasa tenang menyantap makanan tanpa merasa bersalah. Malam itu, pasangan ini tidur dalam keadaan lapar, namun hati mereka dipenuhi keikhlasan yang luar biasa. Keesokan paginya mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tersenyum dan berkata, "Malam ini Allah Subhanahu Wa Taala tertawa dan terkagum akan perbuatan kalian berdua. Subhanallah." Bayangkan membuat Allah Subhanahu Wa Taala tertawa kerana keikhlasanmu. Sungguh satu penghormatan yang tidak semua manusia mampu raih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini dalam surah Al-Hazr ayat ke-9, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Rindu dan sayang pada Rasulullah? Tekan butang suka sekarang dan tulis di ruangan komen Allah Maha Besar.